Satu pahaman di Maksah agama Ahmadi ini sesat lagi menyesatkan daripada ajaran Ahmad Qadiani, Ghulam Ahmad Qadiani, mengaku jadi Imam Mahdi di India, sudah mati dibunuh. Faham? Ini saki-baki dia ada keluar balik dalam TikTok. Okey. Ahmad Ghulam Qadiani ini dia asalnya mengaku jadi Imam Mahdi. Faham? Ramailah pengikut nak jadi Imam Mahdi. Nah, di kawasan dia yang dibuat pengakuan tu kawasan orang susah yang tidak ada pendidikan, knowledge tak ada, percaya ke dia. Nah, di hujung usia dia kata bal ana afdalu min nabi, bahkan aku sekarang lebih mulia dari nabi. Jadi kafir tu. Ngaku Imam Mahdi tidak kafir, sesat aja. Ngaku mulia dari nabi, keluar dari agama Islam. Faham? Jadi ajaran ini kafir lagi sesat, kekal dalam neraka. Faham tak? Kerana menolak Al-Quran. Quran ini dalam hak kita duk baca tu bukan satu surah, satu huruf je kita tolak, kafir. Agama Ahmadi ni dia kata Quran kita tu sesat. Hak kita baca tu sesat. Maka dia sudah kafir. Sedangkan Quran kita ijma' tidak ada lari satu huruf pun sampai kepada zaman Saidina Uthman sampai sekarang. Faham?